Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya berada dekat Batu Pahat. Rumah ni berharga anggaran dalam 140,000. Rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Okay, kita tengok dalam. Ini solid door lah. Macam ni. Ini pilihan owner sendiri. Solid. Bentuk semua, design semua pilihan owner sendiri. Ada beberapa pilihan ruang tamu. Cornish L-box dah termasuk atas ni. Kipas lampu semua ada. Lepas tu plug pun adalah kita bagi dekat ruang tamu ni, kita bagi 4 plug. Sana 2, sana 2. Dengan point aircon pun kita ada bagi satu di ruang tamu. Rumah ni extended package kita bagi ketinggian tile ni 5 kaki lah. Toilet bowl semua dengan shower ni semua dapat lah, semua ada semua dah termasuk lah. Lampu kipas, plug semua ada. Ni bilik nombor 2. Kita pergi ke bilik nombor 3 pula. Lampu kipas semua komplit lah kita bagi. Dengan point aircon, plug semua ada. Teli lah ni, ada kualiti sikit. Ini toilet nombor 2. Okey, ini siap dengan sinki double. Kita bagi stainless steel. Tabletop pun kita ada bagi. Lepas tu plug kita ada bagi 4 lah kat sini. Plug dapur ni. Lepas tu untuk luar kita bagi 2 tone color. Boleh pilih Ni keliling lah, kita pusing kaki melongkang semua sampai ke depan. Ni ada design sikit lah ni. Ada line-line sikit ni. Okey, kita pusing lagi. Keliling. Dah ni tepi dia lah. Tepi. Dia konsep sini dia. Okey lah, takat tu je sajalah. Bagi anda yang nak buat rumah tu boleh kontak saya, Encik Saidi, pada nombor tertera di bawah lah. Okey, kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum.